Okey, Coach. Coach benci indikator ke? Hei, saya tak benci indikator. Malah saya ada indikator favourite saya dulu tau. Iaitu Bowling Japan. Habis tu kenapa Coach buang semua indikator sekali? Dia kan delay. Jadi saya kalau boleh nak buat keputusan tu biar cepat sikit lah. Daripada saya tunggu indikator, baik saya beli dulu awal-awal. Tapi Coach guna apa je sekarang? Okey, so cara paling senang sekali ialah saya gunakan support dan resistance. Support dan resistance tu adalah pergerakan harga tu sendiri. Jadi harga naik dan harga turun tu kita boleh nampak tahu dia punya pergerakan. Kita gunakan support resistance sebab tuan nak beli dan jual saja kan, betul tak? Bukannya kita nak beria, nak tahu ni boleh beli dah ni kan. Tak payah. Kita kena trade tenang-tenang. Sebab tu kita pakai support dan resistance. Tapi bukan SNR ni basic sangat ke? Oh, sebenarnya kan, kalau tuan betul-betul faham penggunaan dia, dia antara base yang paling power sekali sebelum wujudnya indikator. Saya volume pun tak pakai tau. So macam mana nak mula? Okey, macam biasa, pergi kat saya punya profile, dekat saya punya bio tu, klik links. Boleh belajar direct kepada saya.